minggu ni gaji. Cuba tengok akaun bank anda, ada berapa? Ataukah masih bertahan jumlah yang banyak? Kalau setiap bulan masuk gaji, bayar itu, bayar ini, hutang sana, komitmen itu, komitmen ini, dan akhirnya gaji tetap tinggal sedikit, itu bermaksud anda perlukan sistem yang lebih baik. Saya nak kongsikan satu perkara yang saya sendiri belajar. Ramai orang ingat simpanan duit dibuat apabila kita mempunyai lebihan. Hakikatnya lebihan itu memang jarang nak ada. Sebab itu, bila gaji masuk, asingkan dahulu tepi-tepi untuk buat simpanan sebelum anda settlekan benda lain. Bukannya kita tunggu pada hujung bulan, tengok lebihan, barulah nak mula simpan. Nescaya tidak akan cukup untuk anda buat simpanan. Sebab tu saya akan pilih alihkan gaji dalam bentuk simpanan emas supaya ia lebih stabil. Bukannya nak cepat kaya, saya alihkan gaji dalam bentuk emas tu. Tetapi sebab saya tak nak lihat hasil titik saya itu habis macam tu sahaja disebabkan oleh inflasi jika simpan dalam bentuk ini. RM100 hari ini mungkin kita nampak kecil, tetapi jika kita buat secara konsisten setiap bulan, simpan 100%, kita tengoklah pada masa hadapan nilainya akan menjadi lebih besar. So minggu gaji ni, sebelum duit itu pergi ke sana pergi ke sini, selagi masih ada, tanya diri sendiri dahulu, adakah kita dah mengkayakan diri sendiri ataupun kita dah mengkayakan orang lain dengan berbelanja di tempat lain. Kalau anda serius nak bina tabungan dengan lebih teratur, bayar diri sendiri dahulu. Macam mana cara nak bayar sendiri? Alihkan dalam bentuk simpanan. Nak mulakan simpanan emas dengan serendah RM100, anda dah boleh mula simpanan emas secara sedikit-sedikit. Boleh hubungi saya ataupun isi maklumat dekat Bank Biru. Saya akan bantu anda untuk mulakan simpanan emas sehingga anda kaya dengan simpanan.